Nama saya Tan Sri Eng. Umur saya 73. Sama saya lalusi, saya nampak ramai orang sini. Di situ saya dah tertarik dengan keadaan sini. Saya datang tanya lah. Bila saya masuk hari pertama, saya cukup bagus mesin. Hari pertama Aunty dah rasa dah, cukup bagus mesin ni lah. Kenapa? Dia punya cara mesin diurut punya badan sedap lah, betul. Aunty sebenarnya sebelum buat Serajem, Aunty sakit apa? Saya sakit cervical osteoporosis. Belakang tengkuk saya tu dia tak kuat. Lepas tu ada saya split disc. Badan saya, urat-urat saya kadang-kadang bengkak-bengkak. Sakit lah kalau buat kerja lebih kan, sakit kan. Sekarang semua dah sihat lah. Dah jalan satu ion ni, tak sakit lagi. Dulu belum saya masuk ion, saya separuh ion ni. Sekarang saya dah boleh jalan banyak ke ion, pergi balik pun tak pasal. Pergi balik pun tak pasal dia. Bagus tak bagus? Sihat tu. Saya datang dengan anak saya. Mula-mula tak nak buat rawatan. Saya cakap bagus. Dia datang buat rawatan. Dia duduk tunggu saya. Amah cakap, panggil dia masuk. Itu yang masuk tu. Dia boleh masuk, dia kata, dia pun rasa bagus, dia kata. Saya guna tak lama. Lepas tu saya dah cadang nak beli dia. Tak sampai sebulan dalam 20 hari. Lepas tu saya terus membeli dia. Mula-mula Aunty datang kan, Aunty datang dengan anak. Aunty punya laukong, suami tak datang kan? Suami ada komen apa-apa tak? Tak ada. Dia tak bagi saya beli. Kata dia, buat apa nak beli ni, semua mahal kan. Saya tak peduli, saya beli juga. Lepas tu dia tak nak pakai. Saya dah pakai 20 bulan lah. Lepas tu tiba-tiba kaki dia sakit. Saya bawa pergi ke hospital, buat cemasan pun tak sihat. Habis saya bising dia, pakailah. Dia pakai 5 hari dah baik. Kaki dia sebelum tu kakinya sebelum tu bengkak. Dia mana sakit jantung. Kaki dia bengkak tu kena jantung. Sekarang jantungnya pagi dia tak banyak kahak keluar. Dia lagi sihat. Dia dah 81 tapi nampak dia lagi sihat. So maksudnya sebelum dia buat Serajem, dia macam susah nafas, tak berapa baik sebab ada lendir. Waktu pagi banyak lendir. Sekarang lendir dia tak ada lagi. Tak ada pagi banyak lendir nak keluar. Macam jantung tu tak kuat kan. Sekarang ni dah lagi cergas. Dia lagi suka pula nak pakai dia. Dulu dia tak bagi beli, sekarang dia pula yang pakai hari-hari. Dia suka nak pakai dia. Dia punya time pukul 3.30 kan pakai sampai pukul 5.30, 2 jam. Perut dia boncet, dia nak kempiskan perut pula. Dia nak kempiskan perut pula. Aunty sehari guna berapa kali? Saya guna 3 automatik. Satu tu saya tukar lah. Kadang-kadang mod 4 ke, mod 5 ke. Kena keadaan badan lah. Kadang-kadang perut saya sakit. Saya buat hari ni, besok dah sihat. Kan saya ada gastrik juga. Anak saya kadang-kadang period dia sejuk kan. Dia pakai dia. Sekarang dia tak sejuk badan lagi. Dah sihat. Hari ni Aunty datang bawa adik saya. Adik, ya. Dia pun sakit dekat tangan dia. Lepas saya buat surgeon, saya pergi doktor tau. Doktor kat luar kasih painkiller tak baik. 2 hari saya buat surgeon, tangan pun baik, kaki pun baik. Tak ada, selalu sakit tangan kaki. Dia ada asma lagi. Sekarang ni Aunty, badan Aunty dengan umur 73 tahun jadi lagi sihat daripada dulu ya Aunty ya. Aunty rasa investment Aunty beli Serajem dulu, walaupun uncle tak bagi, walaupun terpaksalah keluarkan saving Aunty kan. Aunty rasa rugi ke ataupun Aunty rasa berbaloi ataupun untung? Banyak berbaloi lah. Kalau tak ada Serajem ni, saya rasa kaki saya nak berjalan pun tak lancar. Dulu pun saya aktif juga, tapi badan sakit, saya tanggung sendiri. Habis bila dah pakai Serajem, banyak aku tak sakit-sakit lagi. Habis memang saya ni dah tua, saya memang sakit lah. Tapi bila Serajem ni ada, pakai dia lagi sihat. Bila waktu kita kerja di rumah, kalau penat, saya pakai Serajem, sekejap rasa badan tu okey. Dah boleh kerja balik lah. Macam kita ni dah meningkat umur, dah tua, dah sejuk badan kan. So bila pakai Serajem ni, dia panas. Bila dia panas tu, dia lancang darah, dan lagi sihat. Sebab tu kena guna hari-hari tak Aunty? Kena guna hari-hari. Macam mana sibuk pun mesti nak pakai dia. Saya kadang-kadang saya sibuk, kan lewat malam pukul 11 lebih, pukul 12 pun saya tetap nak pakai dia juga. Kalau taklah buat 3, 2 automatik ke juga. Bila pakai esok pagi, kita bangun, badan kita segar. Dan sihat. Dan kita bergerak balik.